Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurratu ayunina Muhammad ibni Abdillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Kami redha Allah Tuhan kami redha Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kami juga redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Berjumpa dengan saya di dalam channel Ilmu Rukun dan Asas yang selalu berkongsi ilmu dan pengetahuan yang insya-Allah berguna dan memberi manfaat yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala untuk anda dan keluarga anda, insya-Allah. Namun sebelum itu, dengan kerendahan hati saya meminta anda semua terus mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Juga nyalakan tombol loncengnya supaya channel ini akan terus berkembang dan memberi banyak manfaat di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini saya akan berkongsi ilmu ayat sembuhkan penyakit siri 2. Semua kehidupan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ada peraturan tertentu. Maka dengan itu, untuk mendapat kesembuhan perlu mengikut cara yang sudah ditentukan, mengikut ilmu yang diajar oleh orang-orang yang tahu apa yang perlu dilakukan. Sakit adalah termasuk di dalam ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lagi berkaitan dengan sendi tulang, kerap terjadi pada manusia yang sudah banyak umur, terutama di bahagian lutut, pinggang, sendi pinggul, tulang belikat dan anggota lain. Bila kena pada seseorang akan sangat mengganggu aktiviti harian. Sakit lutut boleh terjadi dalam suatu tempoh yang sangat lama. Masih ada harapan untuk sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca beberapa doa yang terdiri dari cantuman beberapa ayat yang bersumberkan ayat Al-Quran seperti yang ditunjukkan. Kita perlu membaca dengan penuh keyakinan Allah Subhanahu Wa Taala akan sembuhkan mengikut ketentuan masa yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca berulang kali adalah lebih baik dengan harapan lebih cepat sembuh. Bilangan bacaan terserah. Tidak ada syarat, tetapi bilangan ganjil lebih baik. Letak tangan di tempat yang sakit, baca doa dari ayat-ayat yang berkaitan sambil tangan pusing di tempat itu. Mengikut pusingan tawaf lebih dicadangkan kerana banyak perkara di seluruh alam mengikut arah pusingan tawaf. Sambil pusingkan tangan dengan membaca ayat-ayat tersebut berulang kali mengikut keperluan masing-masing. Lebih banyak ulangan lebih baik. Ada ketika tangan kita tidak sampai untuk sentuh di tempat sakit di bahagian belakang badan. Maka bolehlah pegang di bahagian depan badan dan bayangkan kita sedang sentuh di tempat yang sakit. Gerakkan tangan menggenggam di tempat yang sakit seperti mengambil dan membuang keluar dari tempat yang sakit itu selepas habis membaca doa tersebut. Pada ayat Yasin surah ke-36, ayat ke-78 dan surah Al-Baqarah surah kedua ayat 259 tidak dibaca semua ayat. Dibaca pada ayat tertentu sahaja diguna untuk tujuan rawatan. Secara asas surah Al-Baqarah 259 dan 260 menceritakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencipta dan menghidupkan yang sudah mati dan hancur jasadnya. Di dalam ayat tersebut tidak dibaca semua ayat dengan tujuan rawatan
dan penyembuhan penyakit. Berikut adalah ayat 259 yang lengkap, diambil satu bahagian daripada ayat tersebut dan digabungkan dengan ayat-ayat yang lain supaya dapat digunakan untuk tujuan rawatan dengan lebih berkesan dan memberi manfaat sebagaimana yang diajar oleh guru-guru yang mahir dan berilmu di dalam bidang tersebut. Baca mengikut cara yang diajarkan. Dengan membaca ayat-ayat tersebut, Allah kurniakan nikmat kesembuhan kepada sakit yang dialami, insya-Allah. Di akhir video ini ditunjukkan bahagian ayat-ayat yang digunakan. Terus menonton hingga akhir supaya tidak keliru. Gabungan ayat Quran dengan rawatan kaedah moden akan lebih berkesan kerana mendapat dua manfaat. Menggunakan alat tambahan dari sumber air dan angin juga akan mendapat kesan kesembuhan yang lebih baik. Dengar keterangan di hujung video ini. Sekarang ditunjukkan sumber ayat-ayat yang digunakan supaya kita tahu ayat yang penuh sempurna. Surah Yasin, surah ke-36 ayat 78. Wa daraballahu mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Surah Yasin, surah ke-36 ayat 79. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala maratin wa huwa bikulli khalqin alim. Surah Al-Baqarah ayat 259 dan 260 menceritakan mengenai Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan tulang dan urat yang sudah hancur kembali menjadi sempurna semula. Al-Baqarah 259. Aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labith qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika wa lam yatasanna wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al-'izami kayfa nunshiduha thumma naqsuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lama kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah dan lihatlah kepada keldai kamu yang telah menjadi tulang beludang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keldai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging, maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahawa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 259. Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 260. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min
Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha azizun hakim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang mati. Allah berfirman, adakah engkau belum percaya kepada kekuasaanku? Nabi Ibrahim menjawab, bahkan aku percaya dan yakin. Akan tetapi aku memohon yang demikian ialah supaya tenteram hatiku yang amat ingin menyaksikannya. Allah berfirman, jika demikian ambillah 4 ekor burung, kemudian kumpulkanlah olehmu dan cincanglah semuanya. Setelah itu letaklah di atas tiap-tiap sebuah bukit sebahagian daripadanya. Kemudian serulah burung itu, nescaya semuanya akan datang kepada kamu dengan segera. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Al-Baqarah ayat 260. Sekarang kaedah membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan tulang patah hanya dibaca pada ayat yang berkenaan sahaja. Tidak dibaca ayat-ayat yang tidak berkenaan dengan tujuan rawatan dan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Ayat 2. Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 3. Yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, yakni akhirat. Ayat 4. Engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah dan Engkaulah sahaja kami mohon pertolongan. Ayat 5. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat 6. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ayat 7. Selawat syifa dibaca 1 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berkat berselawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati menjadi penawar dan menyihatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah rahmat, keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Doa tulang patah. Yasin surah 36 ayat 78. Qala may yuhyil 'izama wa hiya ramim. Dan siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Yasin surah 36 ayat 79. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala maratin wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali pertama,
dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Al-Baqarah ayat 259. Wanzur ilal izami kayfa nunshizuha thumma nafsuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Dan lihatlah kepada keldai kamu yang menjadi tulang belulang, kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keldai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging, maka tak kala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahawa Allah Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 30. Awalam yarul ladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafatanahuma waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Untuk memiliki tubuh badan yang sihat, kita perlulah minum air yang betul dan berkualiti melalui mesin ionizer water yang memiliki sijil ISO 13485 yang menghasilkan air yang sangat halus molekul supaya boleh meresap ke dalam sel dalam darah yang mengalir supaya memperolehi kesihatan pada tahap maksimal yang membolehkan tubuh badan lebih sihat dan boleh melakukan lebih banyak amalan. Juga menggunakan alat berteknologi gelombang terahertz yang dapat membantu kesihatan bertambah baik, sihat, kuat, cergas, serta bertambah amalan kebaikan bekalan ke negara akhirat. Semoga kita bertemu lagi di dalam video yang lain dengan ilmu yang lain yang dapat memberi manfaat dan faedah kepada kita semua, insya-Allah. Rujuk di bahagian keterangan atau perihal